500 meter, belok kiri. Belok kanan, kemudian belok kanan. Dalam 100 meter, di bulatan ambil susuk keluar pertama. Oh ni gerak tangan. Dalam 400 meter, belok kiri. Ada buaya tu. Ada. Sarawak memang banyak buaya. Jangan korang pergi terjun pula atau menjala ke. Ni bau. Kecil lah. Lain kali nak sewa lain lah. Dia besar sikit. Walaupun berdua. Oh, saya pergi bagi dengan kawan-kawan. Bilang bawa banyak best sekali tahun ni. Saya pergi dekat situ. Pernah tak jumpa orang macam Dekat sini guys, korang jangan nak bagi-bagi salam ke orang Bukan tak boleh puji. Tak semua Cukup Muslim. sekadar selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Kalau Sebab- bertudung tu boleh lah. Kalau orang tu bertudung mungkin boleh lah. Tapi kalau lelaki ke, Kena tengok susah nentek. korang nak tengok. Kalau dia tak ada pakai nentek, just selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Melainkan dia cakap dia Muslim guys. Dalam 600 meter, belok kanan. Bulat. Kita nak ke Ganas juga orang Sarawak. bawa Iron kereta. Lady. Iron Lady. Apa sah? Iron All. Iron All? Lady or all lady. All Lady. Iron All Lady. All lady lah. Iron tu tak ada gunanya. Oh. Minyak oil lady. Oh, Minyak Oil perempuan. Lady. Yulah. Oh, besar. Orang selesa. Sebab kita ni besar. Tahu tak? Kecil je. Orang sedar tak nak kereta besar. Jangan besar. Kita menuju ke Grand Oil Lady, di mana di sini dah bermulanya industri minyak di Miri, di Bukit Kanada. Dikatakan pada tahun 1921 minyak dijumpai di Miri dan bermulalah perkembangan kemajuan bandar Miri di bawah pentadbiran Raja Brook. Bukan Brook, keturunan Brook. Grand Old Lady Petroleum Science Museum. Museum. Bayangkan seluas-luas bumi Sarawak ni orang Melayu kita tak sempat nak jajah. Tak sempat nak pergi Brunei pun tak boleh nak jaga. Orang yang berlayar dari England seorang keturunan Brooks boleh memerintah Sarawak. Bayangkan itu hebatnya orang putih. Dia daripada London, daripada Britain ke sini berapa ribu kilometer berapa puluh ribu kilometer. Boleh dia menjadi tuan di sini. Raja lah, Raja Brook Omer ataupun Raja Brook. Keturunan Raja Brook yang mula-mulanya dia kecek-kecek sikit jadi Brunei. Lah dia pegang satu Sarawak guys. Raja Brook memegang Sarawak. Walaupun cuba ditentang oleh Sarif Masuk, Sahur Rentap, seperti mana yang kita belajar dalam sejarah Rentap ni bukan Rentap tarik, itu nama orang Rentap Ipan, seorang Ipan. Tapi Raja Brook terus memerintah Sarawak sehinggalah Sarawak merdeka. Dikembalikan pada Inggeris dan persekutuan Dalam Suruhanjaya 300 Robot meter, belok kanan. membuat satu soal selidik. Akhirnya Sarawak menjadi Malaya, Persatuan Tanah Melayu, sebahagian Tanah Melayu pada 1963.
sudut kanan. Kemudian, destinasi anda akan berada di sebelah kanan. Belok kanan. Sebelah kanan. Destinasi anda di sebelah kanan. Okay, kita dah sampai. Kita bagi ruang sikit lah pada pelancong lain sebelum kita pula turun. Inilah orang kata nak tengok keseluruhan bandar Miri di sinilah. Miri. Di Bukit Kanada. Bukit Kanada. Kenapa dipanggil Bukit Kanada di sini? Sebab Allah. Sebabnya orang Kanada lah yang menjumpai minyak. Ini sejarah kemudian ada. Zaman Brooke tak jumpa minyak. Saya nak highlight Brooke ni kenapa? Berbeza dengan Semenanjung, Brooke ni dia orang pesendirian ni. Dia syarikat, dia orang individu je, macam pedagang Inggeris lah. Tapi dia boleh menitah, dia bukan kerajaan pun. Kalau di tanah Melayu, yang lawan dengan negeri-negeri Melayu ni adalah penjajah Inggeris, kerajaan Inggeris yang datang menjajah. Tapi di Sabah dan Sarawak ni, Rajah Brooke, kalau di Sarawak. Di Sabah ada syarikat lain pula, Syarikat Bersatu Sabah Kontinental.